Assalamualaikum, salam sejahtera. Projek kita hari ini adalah untuk memotong rumput di rumah, dan saya nak test racun rumput jenis pepejal. Jadi sebelum kita nak start mesin rumput, saya onkan cok dulu, cok, dan setting throttle minyak sukatan suku setting dia. Lepas tu boleh tarik dia punya tali enjin lah untuk start. Okey, bila dah ada starting tu, saya turunkan balik cok dan dia terus on lah, mesin rumput terus boleh on. Okey, kita perlu panaskan mesin rumput dalam 1 hingga 2 minit lah sebelum kita gunakan nanti. Okey, kali ni kita start tabur racun racun jenis pepejal ni. Jadi kalau boleh minta pakai sarung tangan jenis yang plastik punya, rubber ke kan. Kalau kain tu dia macam boleh resap juga Walaupun racun ni tak meresap ke kulit sebab dia jenis pepejal, tapi perlu untuk safety lah untuk safety pastikan pakai sarung tangan jenis getah ke plastik ke kan, lebih sesuai lah. Setelah 5 hari saya ambil gambar hasil rumput-rumput kita macam mana. Kat situ nampak semua rumput dah kering lah. Jadi produk racun rumput ni okey lah Okey, terima kasih semua kerana menonton. Assalamualaikum.